Sebenarnya, aku boleh pilih untuk makan dengan aman tanpa merakam dan buat review benda ni. Korang tengok. Assalamualaikum guys. Kat tangan aku hari ni ada pasta carbonara dengan mushroom serta ayam yang digunakan rempah Cina. Aku tak tahu apa nama rempah tu, tapi aku letak sekali dalam video ni. Dan daging. Daging ni pun sama. Daging irisan halus katanya. Tak tahulah halus macam mana, korang tengok lah. Halus ini. Nak sedap carbonara kan, korang kena guna kat black pepper. Barulah tengok. Yang ni memang tentu-tentulah rasa standard carbonara lah. Sebab kita beli yang plain punya, memang rasa dia standard kilang lah. Tak kena alter apa dah. Prego punya memang on lah. Dia rasa macam jajan lah. Perapan dia rasa macam jajan. Masam-masam macam jajan. Aku tak tahu apa punca aku nak beli rempah tu dan nak campur dengan bahan-bahan ni lah, daging dengan ayam kan. Aku rasa dia macam tak blend. Tapi korang boleh try. Nanti korang boleh bagi feedback balik sama ada benda tu okey ke tak. Tapi inilah rasa dia. So selamat menyambut selera. Korang boleh try.